Kebelakangan ini, Malaysia kecoh tentang RUU URA. Pada yang kurang faham tentang isu ini, URA ini adalah singkatan untuk Urban Renewal Authority, iaitu akta baru untuk memperbaharui kawasan bandar yang lama dan uzur. Tujuannya memang nampak baik, untuk bangunkan semula kawasan bandar lama yang dah uzur supaya lebih selesa dan tersusun untuk penduduk. Sebagai contoh, kalau ada flat lama ataupun kawasan perumahan yang dah lebih 30 tahun, kerajaan boleh umum kawasan itu sebagai kawasan URA dan ambil hak milik penduduk dengan mengikut prosedur yang ditetapkan. Tapi persoalannya, kenapa timbul penentangan yang begitu hebat bukan sahaja daripada rakyat dan pembangkang, malah termasuk juga dari blok kerajaan sendiri? Pertama, ianya kerana prosedur yang dianggap tidak adil kepada rakyat dan ambang persetujuan yang ditetapkan terlalu rendah. Hanya 75% atau 80% diperlukan untuk laksanakan projek. Maknanya, walaupun masih ada pemilik rumah yang tidak setuju, akan tetap dipaksa untuk melepaskan hak milik rumah mereka. Dalam kes ini, hak milik individu seolah-olah diketepikan. Kedua, ramai risau ia membuka ruang untuk manipulasi pemaju. Kalau menteri atau kerajaan negeri boleh pilih pemaju sesuka hati, ia berisiko untuk berlakunya gentrifikasi atau pengusiran senyap terhadap rakyat Mahin memang tinggi. Dan ini juga berisiko untuk berlakunya rasuah besar-besaran antara pemaju dan pembuat keputusan untuk memilih pemaju. Ketiga, ia berisiko untuk memberi kesan yang besar dari segi kewangan pada semua penduduk tanpa mengira kaum. Keempat, ia nampak tergesa-gesa. Ramai kata kajian mendalam tidak cukup untuk ubah undang-undang ini, sedangkan ia boleh memberikan implikasi yang amat besar kepada rakyat. Dan dalam masa rakyat tengah terbeban dengan kos sara hidup, isu rumah pula dijadikan tekanan baru. Kalau kerajaan ikhlas nak tolong rakyat, kerajaan wajar pertimbangkan untuk mulakan dulu dengan bangunan yang betul-betul terbiar dan terbengkalai. Jangan ganggu perumahan yang masih didiami orang. Fokus dulu pada penempatan yang terbiar, projek perumahan yang gagal dan my kios yang kini dianggap suatu pembaziran kepada duit rakyat. Buktikan dulu kerajaan boleh selesaikan yang terbengkalai. Barulah rakyat boleh yakin dan barulah senang untuk bincang soal undang-undang baru.